tetap red flag. Betul. Okay? Jadi akhirnya dua-dua tu memang saya tak pilih. Tapi yang saya bercinta tu lama sikit tu memang ada seorang tu yang saya nampak sekurang-kurangnya dia bercerita tentang masa depan. Yes, betul. Okay, saya dah dapat dia punya page. Jangan risau korang sebab saya yang menulis buku ni. Jadi saya dah hafal. Korang nampak macam nervous sangat tu. Okay, muka surat 61. Kertas kerja cinta. Talakan ke situ. Memang menggigil. Saya nampak meja tu bergegar-gegar dia nak buka dekat situ. Okay, 61. Kita takut ngebos dia lah tu. Apa kriteria? Apa kriteria yang kita nak tengok orang tu adalah jodoh kita yang terbaik. Maksudnya kita nak pilih antara dua orang lah mungkin. Ya Allah, betul lah boleh pilih antara dua ni. Ya. Yang lain tu satu pun tak ada lagi. Ya betul. Tapi sekarang saya dah susah dapat dua tu. Satu pun susah nak masuk dah sekarang. Tak nampak bayangan masa depan tu, tak nampak dalam kamera, tak nampak. Okay, tak nampak. Alihkan sikit. Okay. So saya ada buat kertas kerja cinta yang merangkumi 4 aspek. Kita boleh tengok kalau dia nak serius berkahwin versus hanya buang masa. Semua kita dah bincang tadi. Usaha, kompromi. Adakah kita ni rumah singgah ataupun dia cuma cakap kita berada je tadi. Ya, berada. Lepas tu saya juga okay, tak apa, jangan tunjuk saya, tunjuk dekat buku terus. Sambil saya baca ni, tunjuk dekat buku terus. Okay, dekat kertas kerja cinta ni, okay, mencintai versus dicintai. Saya cakap dengan Mizak tadi, kita ni nak cari orang yang sayang kita ke atau kita je yang kejar-kejar dia. Kita nak kena juga pastikan dia adalah orang yang mencintai kita. Betul. Dan apakah asas kepada cinta? Nampak tak tadi? Ada karakter, ada pengorbanan rupa. So nanti you all yang beli bersiap sebelum kabul akan perlu penuhkan paperwork ni supaya anda boleh buat pilihan yang paling baik untuk jodoh. Kan ada bayangan masa depan. Saya ada bayangan masa depan tu. Dia bawah agaknya sekali. Tapi masalah perempuan dengan bonda. Dia kata ruang tak cukup tulis. Kalau tulisan besar ke lutut memang kena kecilkan sikit. Pakai mata 0.5. Ini benda bagi contoh. Nanti you all boleh balik. Okay, cuba tengok balik. Last Aisyah, bayangan masa depan. Tadi perasan tak Mizak sebut macam mana nak pilih antara dua orang yang memang suka dengan kita. Kita tanya dia, ada tak dia nampak kita dalam setiap perancangan masa depan. Cuba tengok belah kanan bawah tu memang saya tulis tentang keluarga, tentang kerjaya. Dia dah plan untuk kerjaya kita. Dia dah nampak apa-apa jenis keluarga yang dia nak bina dengan kita. Itulah orang yang tepat sebenarnya. Dan saya perasan juga orang yang saya lama sikit berkenalan tu, sebab dia tanya tentang keadaan mak saya. Dia tanya, mak sihat tak hari ni? Kan? Jadi itu antara perkara yang membeli jiwa saya lah. Walaupun yang seorang tu saya boleh katakan dia kelakar. Yang first tu yang tu memang kelakar. Tapi macam saya cakap lah, baik saja tak cukup, kelakar saja pun tak cukup. Kalau dia langsung tak masukkan kita dalam masa depan dia. Mizak betul lah dapat yang kelakar. Saya dapat yang serius. Dia kadang-kadang dia kelakar juga tu. Tapi nak tiba yang kelakar tu jauh sikit. Jauh sikit. Tapi okey lah. Jadi kelakar sikit tergelakkan je. Jadi bila dia jarang kelakar, sekali dia kelakar tu kelakar sangat. Betul. Saya setuju. Semua orang akan gelak. Sebab kelakar dia tu sangat berharga. Jadi Mizak boleh dapat yang kelakar tu, saya rasa wow, amazing. Ya betul. Susah betul. Okay, jadi saya rasa sangat jelas lah untuk mereka yang tanya tentang macam mana cara kita nak pilih. Okay, jadi you all jangan cakap Mizak ni okay, umur macam ni tapi pilih-pilih tak jumpa. Bukan. Saya panggil Mizak sebab saya nak bagi tahu you it's okay untuk you pilih dan masih belum jumpa lagi. Sebab tu saya panggil Mizak hari ini. Dan dia masih sedang buat keputusan yang terbaik sekarang. Dan saya tahu nanti kalau ada calon muncul, sekurang-kurangnya saya tahu apa yang kita boleh expect dan apa persediaan daripada pihak saya. Betul. So saya bukan cakap suruh beli buku ni supaya lepas baca buku ni awak kahwin. Tak. Akan ada orang yang baca buku ni tak jadi kahwin. Betul-betul saya cakap. Saya cakap jujur. Bonda buat buku ni semua tim tanya, adakah yang Bonda buat buku ni? Bukan, suami saya tanya sendiri. Dia skeptikal dengan konten saya. Dia kata, awak kalau ada orang yang baca buku ni lepas tu dia tak jadi kahwin macam mana? Itulah niat saya. Betul, dia forward kat saya. Oh, dia cakap macam tu? Dia forward kat saya. Aku takut lah. Aku takut nanti kalau ada yang tak jadi kahwin, tak jadi kahwin ke apa kan. Memang itu niat saya. Tapi saya percaya kalau baca daripada awal buku ni dan faham bahasa penulisan Bonda, automatik mereka juga akan bijak berfikir dan bijak menilai di sebalik penulisan Bonda tu sendiri. Sebenarnya Bonda suruh apa? Mungkin tak tulis tapi secara tak langsung kita boleh fikir sebaliknya. Betul. Saya tak bagi solusi. Saya bagi situasi dan saya bagi structured plan untuk you pilih jalan you sendiri. Saya tak cakap kalau macam ni you buat macam ni. Saya tak ada satu exact jawapan pun. Saya tak memberi jawapan. Tapi bila you ada persoalan, you go through setiap bab yang melalui persoalan tu, you akan faham kalau masalah macam ni,
You akan kena lalui proses ni, lepas tu you dapat jawapan. Jawapan tu tidak ada pada saya. So kalau suami saya tanya, bunda, kalau ada orang baca tiba-tiba dia tak jadi bertunang, tak jadi kahwin, fungsi dia adalah untuk ambil tahu aku tak bersedia part mana dan aku bersedia sekarang. Ya, betul. Lepas tu aku kahwin. Okey, dah baca ni, okey aku dah sedia dah. Aku akan proceed kahwin. Itu fungsi. Dia macam barometer dan juga macam nak tujukan kau nak jalan A ke B ke C. Kalau dah nampak jalan B, pergi jalan B. C macam tu. Okey, kita ada info sedikit. Kita ada 35 item sahaja. Sebelum kita tamatkan, kita nak jual habis 35 item sahaja di beg kuning. Okey, lepas ni tak dapat sign. Ya. Okey, selepas live tak ada sign. Yang check out selepas live tak dapat sign dekat bookmark. Terima kasih dan order. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. You all seronok tak kita punya perbincangan hari ni? Bunda rasa kita kena bawa perbincangan yang lebih panas lepas ni, Bunda. Betul. Ini tak cukup panas ini tak cukup panas. Kita bawa lagi yang lebih panas. Yang mungkin Beef for Brother tu ke? Kita berbincang gitu. Ya. Ada yang tanya berapa pesanan berapa muka surat? 306 muka surat, Dek. Penat please. Tadi ada soalan tadi, Bunda. Dia kata macam mana bakal pasangan kita tu nampaknya masih belum melupakan kisah lalu. Maksudnya ex ke? Ex tak boleh lupa lagi. Saya memang macam mana dia tahu? Saya tak tahulah agaknya. Saya rasa pemikiran Bonda memang secara universal. Saya boleh baca fikiran orang? Ya, saya rasa lah. Sebab saya ada tulis dalam ni. Saya kata kalau ada bayangan kekasih lama dekat kita punya pasangan, itu antara tanda-tandanya kita perlu reconsider. Saya tak cakap putus. You boleh cuba. Tapi sebab saya bukan pakar motivasi, saya kata tinggalkan saja. Sebab kau tak makan hati. Kita banyak benda yang kita akan ungkit. Semua dia cakap pasal orang lain. Ya. Kan tiba-tiba dibandingkan kita. Percayalah, kuat mana pun hati kita sebagai seorang wanita, sekurang-kurangnya sebulan sekali kau rasa tak sedap, Dik. Kan? Jadi reconsider. Betul, saya setuju dengan Bonda tulis, reconsider balik. Sebab kita ada tempat kita tersendiri di hati orang. Di orang yang tepat. Ya, betul. Bunda selalu pesan juga, kalau nak kahwin dengan seseorang, pastikan seseorang tu jadikan kita satu-satunya keputusan dalam hidup dia. Betul. Bukan salah satu pilihan. Betul. Saya tak suka orang jadikan adik-adik kesayangan saya yang dalam ni jadi salah satu. I nak pilih you ke I nak pilih yang B. Cakap dia, kau tak payah pilih tak payah pilih. Ambil je lah yang B tu. Sebab I am gone. Yeah. Saya setuju. Gitu. Sebab tak nak. Okay. Kenapa? Logiknya walaupun gelak-gelak saya memang kadang-kadang saya kesian dekat klien-klien saya yang dah terkahwin dalam keadaan sebenarnya pasangan dia, tak kisah lelaki perempuan tau. Sebab ada juga yang perempuan yang tak boleh lupakan ex. Tapi masih kahwin dengan lelaki tu sebab lelaki tu baik. End up dia berkahwin dengan lelaki itu without love. Bila without love, bayangkan kita kahwin dengan pasangan yang with love pun kita kena mula dari kosong untuk bercinta selepas nikah. Kita kena faham benda tu. Bercinta selepas nikah pun ada dalam ni. Semua ada. Saya tak tahu lah macam mana saya boleh buat buku yang boleh ada pasal selepas berkahwin pun ada. Pemikiran universal tau. Saya memang selepas kahwin cara nak bercinta untuk yang pasangan dah berkahwin pun ada. Okay. Jadi bila macam tu dia lepas kahwin tu dia cakap, puan, saya sebagai isteri saya rasa berdosa sangat. Sebab saya dah 4 bulan kahwin, saya masih buka Facebook bekas kekasih saya. Saya masih tengok dia ni keluar dengan siapa. Tapi dia tanya macam tu, saya rasa jauh kat sudut hati dia cuba untuk jadi orang lebih baik kan. Betul, dia cuba nak rasa cinta kat suami dia. Nangis. Saya pun sedih lah. Saya tak kata apa. Saya kata isteri ni adalah isteri yang baik. Dia cuba nak mencintai, dia cuba untuk taat. Tapi Allah uji dia sebabkan dia berkahwin tu dalam keadaan dia tidak melepaskan lagi kisah lama dia dan berkahwin dengan suami yang kekasih baru dia ni dalam keadaan ada bayangan kekasih lama. So dia nangis-nangis 6 bulan. Bunda, saya makan hati makan hati saya masih bayang-bayang. Saya masih fikir dia dah kahwin belum. Yang maknanya yang kekasih lama dia tu, lepas tu dia masih tengok, okay, sekarang dia kawan dengan siapa. Sebab Facebook, dia kata masa tu Facebook punya zaman masih boleh check dan sebagainya. Dan saya tak fokus dengan perkahwinan saya. Macam mana saya nak buat? Saya cakap, saya tak ada jawapan untuk ni. The only jawapan adalah solat sunat taubat kepada Allah, minta ampunkan dosa-dosa kita,
minta ampun dengan suami sebab kita takut berdosa kan, sebab kita bayangkan orang lain kan. Kita tak tahu bayangan tu sampai ke limitasi mana. Kita tak tahu. Betul. So minta maaf dengan suami banyak-banyak, doa banyak-banyak, semoga Allah jaga hati puan, jaga hati suami, pulihkan balik rumah tangga ni, Kuatkan pemikiran, kuatkan hati, dan tutup segala media sosial. Saya cakap log out, deactivate account. Dan pada meantime masuk kelas-kelas agama, dapat fundamental daripada ustazah-ustazah, dekatkan diri dengan orang-orang yang pakar dari segi agama, duduk dalam circle-circle yang membaik pulih diri, dan circle-circle yang ada ilmu. Setiap hari minta maaf dengan suami, sebab setiap kali kita terbayang orang lain, kita takut kita berdosa. Setiap hari sebelum tidur minta maaf dengan suami, minta ampun dengan suami. So redha suami tu penting untuk orang kata meletakkan seseorang wanita itu dekat syurga kan. Betul. So, saya doakan dia, saya tak tahu khabar dia sekarang, saya doakan semoga dia berbahagia dengan suami dia. Saya doa banyak-banyak untuk dia. Dan saya harap segala kebaikan suami dia itulah yang akan menjadi satu modal besar untuk isteri dia rasa lebih hargai dia kan. InsyaAllah. Dalam kesedihan kita ada kegembiraan ada 15 pieces left. Okay, untuk bila next episode, besok kita ada live. Kita ada live 3 hari berturut-turut. Besok saya live dengan suami saya. Siapa tahu, ini pun dah spill the tea macam-macam. Besok dengan suami saya tak tahu sebenarnya. Besok kita akan ada live, dan lusa akan ada live. So 3 hari berturut-turut khusus kahwin online. Tajuk dia Mak Nak Kahwin. Mak nak kahwin. Itu dia. Sekarang mak saya tanya, nak bila nak kahwin? Kita senyap je kan. Nanti dululah Mak. Nanti dululah kan. Kita countdown untuk 15 pieces terakhir. Sebab 15 semua yang naskah membeli yang tak pada akhir. malam Hebat. ini akan dapat this checklist daripada Bonda, dan juga kita punya bookmark yang ada sign. Hanya yang membeli suatu live check out, suatu live sahaja yang akan dapat kita punya